Ada saya tengok orang tu pasang, kedai tu pasang rear dia, bahagian tayar belakang ni dia pasang bunga terbalik. Yang tu saya tak tahu kenapa. Assalamualaikum. Okey, abang tanya saya performa pasal tayar Michelin Pilot Street 2 yang saya pakai ni kan. Okey bang, saya nak cakap pasal performa pun tak boleh juga sebab yang ni saya pakai motor standard ya. Takat 100, 120 tu saya bawa untuk pakai tayar ni tak ada masalah. Okey. Sebab yang ni saya pakai untuk belakang 90-80. Tayar ni 90-80 saya pakai. Untuk speed saya bawa 100-120 tu tak ada masalah untuk tayar ni. Yang ni tayar medium compound. Tapi time panas memang sedap lah. Grip dia pun cun yang ni. Tayar ni. Lagi satu masalah kalau abang beli tayar ni, abang make sure kedai pasang tu betul tau. Sebab dekat TikTok ni ada saya tengok orang tu pasang, kedai tu pasang rear dia, bahagian tayar belakang ni dia pasang bunga terbalik. Yang tu saya tak tahu kenapa. Tapi make sure lah, Pilot Street tu dia punya bunga dia untuk tayar belakang pasang macam ni. Depan pasang anak panah dia macam ni. Okey. Dari segi performance memang okey lah untuk motor standard tayar ni. Untuk siapa nak mileage jauh boleh pakai tayar ni. Okey. So kalau ada benda nak tanya lagi boleh komen kat bawah. Assalamualaikum.